Ada satu sisi penjajahan yang sebenarnya sedang berlaku dalam tempoh lebih daripada 100 tahun. Penjajahan yang dikatakan berlaku dalam bentuk yang halus, iaitu penjajahan melalui pemandaran. Satu istilah iaitu colonial settlement ataupun settler colonialism yang menunjukkan bagaimana berlakunya penjajahan melalui penempatan. Mereka bawa masuk pendatang ataupun Yahudi ke wilayah Palestin dan menghalau orang Palestin yang merupakan penduduk asal daripada tempat tersebut. Itu yang dikatakan atau mudahnya dikatakan settler colonialism. Kalau berang kita Hitler, satu kubu paling besar pentadbiran dia dekat tengah-tengah Jerman ni. Tapi waktu tak perang, memang bandar lah tempat pentadbiran. Di situlah kuasa sebenar yang menentukan Ramadan ini bagaimana mahu berkembang. Penjajah tahu bahawa bandar lah tempat kuasa, maka mereka membuat satu strategi iaitu bandar kolonial. Iaitu dia bawa masuk orang asing ke bandar tersebut. Mereka buat sistem yang boleh support, yang akhirnya penduduk tempatan ni rasa terpinggir, tidak ada keperluan lagi untuk berada di bandar tersebut, dan imigran telah disediakan untuk menerima segala macam kemudahan sampailah mereka memegang kuasa di bandar tersebut. Dan itulah yang berlaku sepanjang tempoh lebih 100 tahun ini.